Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan kita kali ini saya nak ceritakan beberapa perkara untuk pembayaran bil. Okey, untuk pembayaran utility dan bil elektrik dan sebagainya, kita klik kat GL, kat cash book entry, klik new PV. Okey, sekarang ni kalau kata kita nak bubuh TNB. Okey, sekarang ni saya masukkan TNB. Okey, yang itu Maybank, kita tambah sini, kita cari kat itu ni utility. Okey, sekarang ni dia water and electric ni, dia ada electricity, dia letak sekali. Sini kita buat pembayaran bil utility bulan Januari katakan. Okey, kita masukkan katakan 250. Okey, untuk bil telefon kita cari sini telefon and fact charge. Okey, kita masukkan ni pembayaran. Okey, sekarang ni kita kalau kata kita bayar kat bank, kini kita tulis bank ni lah. Kalau untuk pembayaran di pejabat pos, kita tulis pejabat pos itu. Okey. Ataupun kalau kata kita buat pembayaran cara online, kita tulis Tenaga Nasional sahaja. Okey, paling senang. Okey, yang ni kita buat lain. Okey. Kita lepas selesai ni, kita klik save, kita preview. Kita ni kita boleh simpan lah untuk kita punya simpanan lah. Okey, kalau nak bayar bil telefon, kita klik new PV. Sini kita tulis Telekom Malaysia Berhad. Kita cari kat sini telefon. Mana telefon charge. Ni pembayaran bil telefon dan internet. Katakan sini RM140. Okey, kita klik save dan seterusnya lah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.